Muslim Malaysia ni memang tak adalah tempat lain, memang satu-satunya daripada London. Ibu pejabat kita, Muslim Malaysia adalah NGO bukan kerajaan. Jadi kotak infak kita ada makanan kering. Semoga sedikit sebanyak insya-Allah meringankan sedikit beban mak-mak ayah yang maya ini. Saya Muhammad Rizwan bin Mat Yazid selaku pengerusi JPKK Gelang Emas mengucapkan jutaan terima kasih kepada wakil Muslim Malaysia atas sumbangan kotak makanan pada kita ni. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati kita semua. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Muslim Malaysia. Terima kasih Muslim Malaysia.